Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fazrul Hilmi bin Ramzi. Saya berumur 17 tahun. Saya bersekolah di SMK Bandar Baru Uda. Saya bermain di posisi inside center. Saya bermula bermain rugby pada umur 11 tahun di Sekolah Kebangsaan Bandar Uda 2. Kejohanan pertama saya join ketika itu adalah Bukit Beruang Sevenside. Saya menyambung minat saya bermain rugby di sekolah menengah dan menyertai kelab rugby di SMK Bandar Baru Uda. Kejohanan pertama yang saya join di sekolah menengah ialah MSSD U18 pada tahun 2023. Pencapaian saya pada ketika itu bersama tim mendapat nombor 3 MSSD U18. Pada tahun 2025, pasukan kami telah menyertai beberapa siri kejohanan. Antaranya, kami menyertai Simpan Renggam X Rugby bawah 16, Liga Komuniti yang telah dianjurkan oleh kami bawah 16 Tenside dan JRC Sevenside bawah 16. Kenangan paling manis bagi saya adalah pada ketika Liga Komuniti kami memenangi kategori Cup dan menjadi champion pada itu. Nice, terima kasih. Ucapan. Kata-kata. Saya nak ucapkan terima kasih kat cikgu sebab training saya bawa saya pergi game. Saya nak minta maaf kat cikgu kalau saya tegur dia nanti cikgu ke. Cikgu saya ada bawa mati untuk cikgu.
habis. Belum habis. Peluk pi. Peluk pi.